Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan yang mengajar kita erti memberi tanpa mengharapkan balasan dan berkongsi walaupun sedikit. Di bulan yang penuh dengan keberkatan ini, setiap sedekah yang dihulurkan menjadi cahaya di dunia dan bekalan di akhirat. Di sebalik setiap juadah berbuka, ada doa yang terangkat, ada hati yang tersentuh, ada senyuman yang terukir. Melalui Infak Ramadan 2026, Hotel Sri Costa Melaka mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama menaja juadah iftar bagi anak yatim, golongan asnaf dan juga pelajar mahat tahfiz. Dengan hanya RM50 bagi satu pack, anda bukan hanya sekadar menyediakan makanan, tetapi anda menghadirkan kegembiraan kepada mereka yang memerlukan. Ayuh, Ramadan kali ini kita jadikan dengan lebih bermakna dengan berkongsi rezeki dan memperbanyakkan infak. Sumbangan anda boleh dibuat melalui infak.sricosta.com.my. Infak Ramadan 2026, rasa yang menyatukan, rezeki yang dikongsikan. Semoga infak tuan-puan yang telah dikongsikan menjadi amalan jariah kita dan keberkatan dalam hidup kita, insya-Allah.